Kerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan, tak ada tabungan. Bila tak ada tabungan, dia pergi masalah yang kedua. Ada hutang yang banyak. Setiap kali bank offer loan, tuan-puan kena ingat. Bank bukan tolong orang susah. Bank bukan tolong orang susah. Bank akan tolong kita sampailah kita susah. Betul tak? Tuan-puan, dulu saya muda-muda tengah miskin dulu, nak apply kad kredit punyalah payah, apply sana tak dapat, apply sini tak dapat. Padahal saya nak guna kad kredit tu untuk online transaction, mode of payment saja. Bukan nak berhutang. Tak lepas. Tengok gaji kecil, tak lepas. Sekarang kaya, tuan-puan, tiap bulan mesti dapat bank ni. Tuan nak tak pakai cash? Tuan nak tak pakai cash? Tiap-tiap bulan bank call. Macam-macam offer. Tuan-puan kena ingat, bank tak tolong orang susah. Dia tolong kita sampai kita susah. Senang, ambil loan. Senang, ambil loan. Senang, ambil loan. Susah, okey, bye-bye. Ada tak bank tolong orang susah? Ada? Tak ada. Okey, bank tak tolong orang susah, tuan-puan. Kalau tuan-puan susah, bank tak nak layan, tuan-puan. Kalau senang, oh bank akan datang. Jadi, tuan-puan, ketika bank cari tuan-puan, kena ingat, aku tengah senang. Bank tengah cari tuan-puan, dia ingat, aku tengah senang ni. Aku nak jadi hamba bank ke dengan buat loan, ataupun aku nak tambah tabungan. Okey? Jadi hutang ni tuan-puan, saya adalah cerita dalam buku Misi Bawah Hutang tu. Dia macam-macam teknik. Tapi teknik yang paling saya suka dan saya rasa paling efektif lah untuk kebanyakan orang ialah teknik snowball. Teknik snowball ni, kita fokus tutup hutang paling kecil dulu. Snowball ni dia mula-mula kecil. Snowball ni macam ni. Snowball ni salji ni dia kecil. Tapi bila dia bergolek-golek sampai sini dah jadi besar. Tu teknik snowball. Maksudnya kita tackle hutang paling kecil dulu. Tutup hutang tu, kita tambah untuk next hutang. Fokus duit saving tu untuk next hutang. Tak apa, baca dalam buku tu. Saya tak sempat explain, masa kita pendek lah. Okay.